Pernah tak anda terfikir, apa sebenarnya yang buat kita rasa gembira, bermotivasi atau kadang-kadang rasa kosong? Kita selalu dengar pasal dopamina, kan? Macam dialah hero utama kebahagiaan kita. Tapi, ada lagi satu superhero senyap yang mungkin lebih penting untuk kesejahteraan kita. Jom kita bongkar mitos dan fahami siapa sebenarnya bos yang mengatur emosi kita. Dopamina ni dikenali sebagai bahan kimia ganjaran. Bila kita capai sesuatu, dapat notifikasi baru atau makan benda sedap, dopamina lah yang bagi kita rasa seronok dan nak lagi. Ia yang buat kita bermotivasi untuk kejar impian. Tapi, kalau terlebih, ia boleh jadi punca ketagihan dan pencarian keseronokan yang tak berkesudahan. Manakala, serotonin pula, bahan kimia kesejahteraan, ia kunci kestabilan mood, tidur lena dan rasa tenang. Kalau dopamina buat kita rasa, wah, serotonin pula, leganya. Kekurangan serotonin boleh buat kita rasa murung dan cemas. Keseimbangan antara keduanya penting untuk kebahagiaan sebenar. Bukan hanya kejar dopamina semata, jaga baik-baik, ya.